Terengganu, jom! Kita singgah Sana Airport. Mana airport? Sana Airport. Belakang airport. Ada orang suggest makan dekat sini. Firdausi, Celup Tepung dan wherever. Let's go. Kat sini ada jual nasi juga. Nasi ayam, sup, kuih tiaw goreng-goreng yang biasa-biasalah. Dan dekat sini ada all those celup tepung. This is the price range. Selamat datang ke Terengganu Negeri Celup Tepung. Dah lunch, kita check in di Paya Bunga Hotel Terengganu. Dah siap, refresh. Now kita nak pergi drawbridge. Mari kita. Hello semua. Sekarang awak ada di drawbridge Terengganu. Jalan-jalan kamera dekat sini. Jom kita tengok dekat sikit ya. So, korang boleh parking dekat that area dan jalan sikit. Landed with this view. Lepas tu dekat bawah jambatan ni actually ada beberapa kedai makan. Selesai drawbridge, kita singgah Masjid Tengku Tengah Zahara atau lebih dikenali dengan panggilan Masjid Terapung. Dekat Salazar and Sons. Let's go. Selamat pagi Terengganu. Sebelum kita melontar, jom makan dulu di Pasar Payang. Dekat area Pasar Payang juga ada banyak food court. So jangan risau kalau korang lapar. Dah ada kat Terengganu kan? Nasi dagang lah kita. Selesai makan, mari kita membeli belah. Dekat sini ada surau sangat besar. So yang bahagian sini ada jual keropok-keropok. Pergi ke sana dulu, lepas tu baru kita pergi this building. Mari kita. Hai. Next location. Kita berada di Museum Negeri Terengganu. Panas lit-lit. Panas lit-lit ni sayang-sayang semua. Museum Negeri Terengganu dibuka pada setiap hari kecuali pada hari raya pertama dan kedua Aidilfitri dan Aidiladha. Masa beroperasi adalah dari 9 pagi sehingga 5 petang. Untuk yang berkerusi roda, Wawa tak sarankan datang ke sini sebab Wawa tak nampak ramp untuk naik ke atas. Tapi tak tahulah kalau ada laluan yang lain kan? Zohor, kita beli tiket dulu. Harga tiket masuk untuk warga negara Malaysia adalah RM5 untuk dewasa dan RM2 untuk kanak-kanak 7 hingga 11 tahun. Sini ada locker untuk letak barang. This is very rare. Okay, jom masuk. This is the ticket.
Korang tahu tak, Muzium Negeri Terengganu ni merupakan antara kompleks muzium terbesar di Malaysia. Salah satu tarikan utama di sini adalah batu bersurat Terengganu yang merupakan bukti awal kedatangan Islam di tanah Melayu. Penemuan bersejarah ini menunjukkan bahawa Islam telah berkembang di rantau ini sejak berabad-abad yang lalu dan menjadi antara warisan paling bernilai di Malaysia. Di sini, pengunjung bukan sahaja dapat melihat pelbagai artifak bersejarah, malah berpeluang mengenali budaya, adat resam, seni bina tradisional dan perkembangan sejarah negeri Terengganu. Selain itu, terdapat juga koleksi artifak seperti tembikar, senjata tradisional, tekstil, perhiasan, shilling lama, manuskrip serta pelbagai barangan yang pernah digunakan oleh masyarakat dahulu. Setiap koleksi mempunyai kisah tersendiri yang membantu kita memahami kehidupan masyarakat pada masa lampau. Dah penat jalan-jalan di muzium? Jom kita lunch dulu di Nasi Ulam Budu Umi. Seterusnya kita nak makan tengah hari ni, kita main singgah je dekat Nasi Ulam Budu Umi. Mari. Since hari yang Wawa datang ni hari weekdays, so staff ada bagi tahu yang makanan pada hari biasa tidak semeriah hujung minggu. Kalau hujung minggu ada lebih banyak option. Hai, malam ni kita makan dekat SSI Seafood. Yalah, so tadi dah buat survey sikit dekat Google Maps. SSI Seafood ni dia punya rating 4.9 dekat area Kuala Terengganu Waterfront. Kita tengok kena tak 4.9. Tapi apa-apa pun, kita jalan dulu melihat kawasan sekeliling dengan nota di sini, maksiat itu racun, taubat itu penawar. Bagus itu. Okay, kat sini waterfront area. Okay, waterfront ada few restaurants. Tapi so far yang paling tinggi rating adalah yang itu tadi, SSI Seafood. Okey, korang boleh datang makan dekat sini nanti tau. Recommended. Sedap. Dah dinner, kita drive through sekitar kawasan. Jumpa pula kawasan macam pasar malam ni. Makanya singgahlah kita. So, kawasan yang berlampu tadi tu adalah Uptown Pulau Warisan yang nampak daripada waterfront tadi. So, kat sini ada jual macam-macam. Ada food sepanjang tepi pesisiran pantai. And dekat belakang-belakang sana tu ada orang jual baju-baju tudung. Nampak tak? Kita zoom sikit. Kat belakang-belakang tu. Kat area Uptown ni. Mari jalan. Selamat pagi. Hari ni kita teruskan dengan aktiviti air. Wawa gunakan servis dari Hunter Boat Service. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi tadi dah gerak daripada hotel 6.45 dan sekarang dah berada di Jatinangor 7.30 tadi. Kita nak naik boat untuk masuk ke dalam air untuk buat aktiviti dan ada kerja nak kita buat kat sana, which is data collection. So, jom kita berjalan-jalan. Sini ada asap banyak, ada
beberapa kawasan yang terbakar. So it's affect the view. Kita tengok macam mana keadaan di tengah laut. Owner dia Korang nampak tak asap-asap cerubu tu? Ini adalah hasil daripada pembakaran yang berada di sekitar ni tadi. First stop. Untuk first stop ni, semua pengunjung diberikan short briefing dan pengagihan snorkel. Objektif utama di first stop ni adalah untuk bagi pengunjung water confidence. Terima kasih. Dah ready nak menyelam. Bye-bye DJI. Kita jumpa dekat phone. Okay, kita dah selesai di pantai Nota, pantai Mok Kepit. Kita nak pergi ke Cagar Hutang second checkpoint. Ada second checkpoint sebab di belakang pulau, so dia punya tempat dia kuat. Macam melampung. Now, kita di pit stop yang kedua iaitu Cagar Hutang. Cagar Hutang adalah sebuah kawasan marine yang terkenal dengan airnya yang jernih, terumbu karang yang indah dan kepelbagaian hidupan laut. Kat sini juga terdapat banyak gamat iaitu dikenali sebagai timun laut yang boleh dilihat di dasar laut, menjadikan pengalaman snorkeling lebih menarik dan unik. Kurma. Kurma dia kecil je dan ramai orang. So now kita akan terus proceed ke tempat penyu. Jom kita berenang di penyu. Di kawasan ni, diorang dah letak tali sekeliling yang menandakan itu adalah kawasan penyu. Benda
idea yang paling best sekali. Wawa berpeluang berenang dengan penyu di Turtle Point. Melihat penyu berenang bebas dekat habitat semula jadinya memang satu pengalaman yang tak boleh Wawa nak gambarkan dengan kata-kata. Masa penyu berenang dekat sangat dengan Wawa, Wawa rasa sangat teruja dan pada masa yang sama kagum dengan keindahan ciptaan alam. Pengalaman ini juga mengingatkan Wawa betapa pentingnya untuk kita menjaga kebersihan laut dan memelihara habitat hidupan marin supaya generasi akan datang turut dapat menikmatinya. Misi mencari kereta dah selesai. Sekarang kita nak pergi makan. Dekat-dekat je rasanya. Hai. This area tempat tengok penyu. Ya. Tempat makan dia tak bersisir pantai je. Dari sini. Now tengah peak season. I mean like no weekend. Sebab tu ramai. Panas lit-lit ya, panas sangat. Ramai gila. Tengok berderet sampai ke sana. Sangat ramai. Now kita nak berhenti for lunch. Kat sini. Diorang ada buat pack food dah. Sejak lagi diorang bawa naik atas makanan. Untuk lunch kami diberikan nasi, ayam goreng dan sambal yang sangat sedap. Tak tahulah sedap sebab lapar ke atau memang sebab sedap. Tapi memang sedap. Terima kasih. Okay, settle lunch. Dekat sini. Keramaian umat manusia. Kita nak naik bot balik dah. Nak pergi ke next destination. Tadi penuh ya semua tempat makan. Nama tempat ni Little Maldives. Hanya untuk gambar. Okey, sekarang Wawa dah sampai di lokasi yang digelar Little Maldives Terengganu. Dan serius, tempat ni sebenarnya cantik sangat. Cuma ramai orang waktu ni. Tengoklah air laut dia jernih sampai nampak dasar. Buat rasa macam kita bercuti dekat Maldives, tapi sebenarnya masih di Terengganu. And I guess this is the final stop for today. Sebab ombak agak kuat. Habiskan cepat. Kat sini. So, kalau ada siapa nak mandi, mandilah. Dia ombak kuat. Ada siapa nak mandi? Semua orang tak nak. Yang belakang nak mandi? Tak nak. Okey, tak nak bang, jalan. Since tak ada orang nak turun mandi kat situ sebab beralun sangat, kita akan cari checkpoint yang lain untuk mandi dan berat kat sini. And that will be our last checkpoint lah. Bagi kita makan.
Maka dengan last checkpoint ni, kita pun berenang-renanglah bersama dengan ikan-ikan yang comel-comel ni. Sementara tunggu yang lain siap snorkeling, kita layan kuaci dulu. Santai. KST ikan bakar, dulang seafood nombor 1 di Pantai Timur. Let's go. Dah balik mandi-mandi, malam ni kita keluar dinner di sini. Dekat sini ada ikan bakar dan lain-lain masakan. Pun sedap dan harganya pun berpatutan dan puas hati. Datang tau. Maka dengan itu, tamatlah sudah trip kita ke Terengganu kali ini. InsyaAllah, kita jumpa lagi di destinasi yang seterusnya. Assalamualaikum.